setengah. Korang boleh ambil makasih untuk beli batu spa Tapi kami. bukan Ada orang tanya saya, sini boleh pakai mai kasih ke? sini tak boleh. Tapi Kedai lain boleh. Shopping. kedai yang ada jual baju sekolah bijak yang ada boleh pakai mai kasih. Boleh. Oh. Yang merchant yang ada apply makasih lah. Jadi kedai-kedai tanya ada baju bijak tak? Siapa yang ada ambil baju bijak ni boleh pakai lah. Boleh. Ya. Boleh. Kan baju sekolah juga Keperluan. keperluan lah. Mesti mah boleh. 100 ringgit boleh beli satu pasang. Baju seluar Mana? Lebih. lah. lebih daripada satu pasang. Kalau baju agama boleh beli 3 pasang kot. So korang 2 pasang setengah. korang boleh ambil makasih untuk beli batu spa Tapi kami. bukan kat sini Sini Kita tak tak ada boleh. mesin. Oh. Kirang tak ada mesin mai kasih. So kirang tak boleh pergi kedai. Cari kedai yang ada mai kasih, yang ada jual baju bijak. Yeah. So, bijak Sampai lah. Labuan pun ada tau. Sabah, Sarawak, Labuan. Kelantan, Terengganu, Pahang. So siapa yang kumpul-kumpul mai kasih dia tu tiap bulan, ni lah masanya guna. Ada ke orang kumpul? Ada. Oh, orang kaya lah macam Ain. Ain tak payah makasih lah. Dia terus Saya ambil. perlu lah. Dia terus Saya panggil perlu. FOC. Saya dapat. Bukan, Ain terus panggil kami FOC bagi dia. Itu semestinya.